Saya sangat kecewa dengan Menteri Agama apabila beliau mengatakan kita akan ambil pendekatan mendidik, bukan menghukum. Isu pijak Al-Quran ini ianya adalah isu melanggar garisan merah. Islam adalah agama persekutuan. Dalam Islam, kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling tertinggi dan mulia. Nak katakan nak didik, dia pijak Quran, dia tak faham apa itu Al-Quran. Kerana dia fahamlah Al-Quran itu kitab suci, maka dia pijak Al-Quran. Baik, saya nak bawa tentang makna mendidik. Mendidik ini ialah kita menghukum mereka yang buat, tetapi jutaan di luar sana akan faham. Jangan bermain-main dengan Al-Quran. Jangan menghina Al-Quran. Kita hukum dia seorang yang pijak Al-Quran, maka jutaan di luar mendapat pendidikan bahawa Al-Quran adalah kitab yang tidak boleh dihina dan dimain-mainkan. Inilah pendidikan. Mengapa kita nak ambil pendekatan panggil dia, nasihatkan dia, kemudian minta dia berucap di awam, minta maaf. Ini bukan satu pendekatan yang baik dalam isu ini. Ada 3 pandangan yang saya nak berikan. Yang pertama sekali, pelajar yang pijak Al-Quran itu dihukum walaupun terpaksa mengambil hukuman lucutkan kewarganegaraan dia. Kerana apa? Kerana dia tak sedar. Dia duduk di negara yang beragama di mana negara ini Islam adalah agama persekutuan. Dan yang keduanya, kuasa adalah menjaga agama. Tugas kuasa yang paling tertinggi adalah menjaga agama. Kuasa bukan menjaga kertas undi. Kuasa bukan menjaga takut DAP marah kerana DAP dominan dalam kerajaan Madani. Ini bukan tugas kuasa. Tugas kuasa menjaga agama. Kalau sekiranya Menteri Agama tidak mampu untuk menjaga agama, sedangkan fungsi kuasa menjaga agama, lepaskanlah jawatan itu. Lebih mulia anda tidak memegang jawatan Menteri Agama dalam keadaan anda gagal untuk menjaga agama. Dan yang ketiga, kalau tidak ada MP-MP yang duduk dalam kerajaan, 152 MP yang sokong kerajaan untuk menjaga agama, semuanya tutup mulut, tak berani untuk bersuara menjaga kesucian agama, menjaga Al-Quran, saya rela untuk menawarkan diri saya memegang jawatan Menteri Agama. Walaupun saya memang tidak setuju dengan agenda DAP, yang mana saya sering bercanggah pendapat saya dengan DAP, tetapi demi untuk menjaga agama, saya bersedia untuk menawarkan diri saya menjadi Menteri Agama demi menjaga kesucian agama saya. Ini pandangan berjasa.